Kalau baju Melayu tu besar, macam dia tak kena dengan dia sebab dia orang tak biasa. Okay, sebenarnya itulah baju Melayu. Kalau kita nak cakap pasal baju Melayu, cutting baju Melayu sebenarnya macam tu. Kalau kita dalam bak tailor ni, kita panggil classic cut kan. Customer datang nak tambah baju, kita akan tanya sama ada dia nak modern cut ataupun nak classic cut. Yang macam tu sebenarnya classic cut, traditional cut. Jadi traditional cut ni memang dia kena loose. Sebab baju Melayu ni dia tentang keselesaan. Kita nak gerak, nak solat, nak duduk, tahiyat akhir. Jadi dia punya keselesaan tu semua tentang pergerakan. Tapi bila kita tengok masa tahun lebih kurang 2016, 2017, masa tu kan fashion dia berpusing kan. Fashion ni dia sentiasa akan berpusing. Daripada loose, kemudian dia akan pergi kepada fit, slim fit kan, modern fit, skinny fit. Sekarang kita tengok di US, diorang dah tak pakai fit. Jadi kalau saya tengok dekat Malaysia dengan US ni, dia memang akan ke belakang lah. Bila US dah mula fit, nanti lepas 6 bulan ke setahun baru Malaysia akan ikut. Dia punya baju semua fit. Macam sekarang US dah pakai baggy fit kan, semua dah oversize kan, baju-baju oversize. Kita pergi brand-brand luar sana lah, brand-brand international semua dah start oversize balik. Dan saya punya fokus lah untuk tahun depan mungkin orang akan suka pakai balik ke classic cut. Sekarang pun kalau kita tengok masa raya baru-baru ni, banyak orang dah mula cari baju-baju classic cut. Dia memang berpusing. Dia akan fashion ni macam tu lah. Dia akan berpusing je. Budak bosan dia akan pusing. Sama lah macam baju macam spek-spek mata lah. Macam spek mata yang pakai ni kan. Ini kan spek mata zaman dulu kan. Dia dah mula dia punya orang kata yang jenis square-square ni. Square. Kan tahun 50-an, 60-an, 70-an banyak pakai macam ni. Sekarang kan dia start balik trend ni. Memang macam tu lah fashion. Ya, fashion dia akan berubah balik. Kalau kita tengok sekarang pun orang dah mula appreciate balik tau. Baju-baju Melayu yang klasik. Orang suka tengok yang cara piramidi pakai, ikat bunga. Kita pun dah nampak orang Melayu makin appreciate lah dengan dia punya warisan sendiri. Sebab tu kita punya slogan dekat Bak Tailor ni, menjaga keluhuran adat Melayu. Dan kita banyak buat dokumentari, banyak buat podcast untuk buat awareness kepada orang tentang kita punya asal usul tu sendiri.